أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yang dihormati saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang berbahagia ashabul fadilah, Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mengambil peluang ataupun ruang yang ada pada kita pada malam ini, suka saya mengajak muslimin dan muslimat untuk kita tadabbur beberapa ayat-ayat suci Al-Quranil Karim yang saya petik daripada surah Al-Fajr. Daripada surah Al-Fajr, bermula daripada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Maksudnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah telah memperlakukan golongan 'Ad? Iram dzatil 'imad, di lembah Iram, di lembah Imad, di mana golongan 'Ad ini adalah satu daripada kumpulan manusia yang pernah dirakam oleh Allah dalam Al-Quranil Karim sebagai golongan manusia yang telah dihancurkan oleh Allah dan dibinasakannya. Allah imbas kembali dan diajak kita berfikir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu tak tengok macam mana Allah telah memperlakukan golongan 'Ad? Iram dzatil 'imad
satu golongan yang disebut oleh ulama sebagai satu kaum ataupun satu bangsa yang telah berjaya mencipta tamadun di lembah Iman. Tamadun yang sungguh dahsyat. Yang disebut dalam ayat ini ialah allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Suatu pembangunan, suatu tamadun yang tak pernah dicipta sebelum daripadanya. Suatu pembangunan yang tak pernah dilihat, yang tak pernah dipandang oleh umat manusia pada waktu itu. Hebatnya teknologi yang dibawa oleh kaum Ad ini. Wa samud allazina jabu sakhra bil wad. Demikian juga satu lagi bangsa, iaitu kaum Samud. Kaum Samud ini juga adalah suatu kaum yang mempunyai kehebatan teknologi yang sangat tinggi pada waktu itu. Yang mana mereka telah berjaya mencipta bangunan, mencipta rumah, mencipta kubu, mencipta tempat-tempat ibadat mereka daripada lereng-lereng gunung yang pejal, tanpa mempunyai alat kelengkapan canggih sebagaimana yang ada pada kita hari ini. Tak ada granit, tak ada beho. Tapi kalau saudara boleh pergi ke negara-negara Arab, saudara boleh jejak antara peninggalan Ad dan Samud, bagaimana kawasan pergunungan yang begitu tinggi, yang keras pejal, ditebuk dan juga diukir untuk menjadi tempat pelindungan mereka. Ada satu kawasan yang pernah saya pergi, yang pernah saya lihat, yang disebut juga sebahagian daripada peninggalan kaum Ad. Sebahagiannya masih ada di Jordan. Dia boleh tebuk satu kawasan gunung sejarak 3 kilometer. Kawasan gunung dia tebuk sejarak 3 kilometer dengan keluasan memuatkan 3,000 tentera berkuda dalam satu masa. Saudara bayang, keluasan terowong ataupun keluasan lebuh raya yang dibina oleh mereka menembusi gunung batu yang pejal sejarak 3 kilometer, memuatkan hampir 3,000 tentera berkuda dalam satu masa. Begitulah hebatnya antara teknologi yang ditinggalkan. Dan apa yang menarik juga ialah sejarah golongan yang dibinasakan oleh Allah ini masih dapat kita jejak sampai hari ini. Peninggalan-peninggalan material ataupun peninggalan-peninggalan kesan-kesan teknologi mereka masih dapat kita saksikan pada hari ini. Termasuk juga dengan kesan peninggalan Fir'aun. Wa Fir'aun zil autad allazina taghaw fil bilad. Fir'aun yang merupakan seorang raja yang pernah mengaku menjadi Tuhan, yang angkuh, yang sombong, yang terkenal ucapannya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ucapan yang menyebabkan Fir'aun kufur kepada Allah dan ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ini mempunyai kekuatan tentera, setengah riwayat menyebut mencecah 3 juta tentera, yang terdiri dari kalangan pasukan terlatih, termasuklah dari kalangan boroh-boroh paksa yang diambil daripada masyarakat Marahin, rakyat Marahin, untuk mengabdikan diri kepadanya, bekerja dan juga mengabdikan diri kepada kerajaannya. Fir'aun telah berjaya membina banyak tinggalan-tinggalan material yang hebat, sehingga diiktiraf pada hari ini antara 8 perkara ajaib dunia, antaranya ialah piramid. Sampai hari ini orang tak boleh fikir macam mana piramid itu boleh dibina di tengah-tengah padang pasir yang gersang. Setiap satu bongkah
batu tu untuk membina piramid yang begitu tinggi. Satu bongkah batu itu kalau tak salah saya hampir separuh daripada surau kita ni. Saiz batu bata dia. Piramid ini terletak di Mesir. Satu bongkah batu hampir separuh daripada saiz surau kita ni. Besarnya batu itu. Bagaimana mereka susun sampai ke muncak yang begitu tinggi tanpa ada kran pada waktu itu. Kalau hari ini kita tak pelik, kita boleh cipta bangunan setinggi KLCC sebab kita dibantu dengan alatan-alatan moden. Pada waktu itu mereka hanya menggunakan kerahan tenaga, buruh kasar dari kalangan rakyat yang lemah. Dan batu itu diangkut daripada utara dan selatan Mesir dalam jarak lebih daripada 1000 kilometer. Daripada Aswan sebagai contoh. Aswan nak sampai ke kota Kahirah, di bandar Kahirah di Mesir, kita naik kereta api laju 9 jam. Naik kereta api 9 jam. Saudara bayang pada waktu itu dia hanya talak dengan menggunakan roda kayu, mengalih batu sebangkah separuh daripada saiz surau kita daripada Aswan untuk membina piramid di tengah-tengah bandar Kahirah. Hebat teknologi mereka. Hebat Samud dan juga Fir'aun. Yang saya kira kalau saudara menjejaki peninggalan teknologi dan tamadun kebendaan yang ditinggalkan oleh mereka, sehingga hari ini mengesahkan apa yang Allah sebut allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tak pernah dilihat sebelum daripada ini. Hatta hari ini pun tidak ada tandingannya. Walaupun hari ini kita ada bangunan canggih yang tinggi mencanak ke langit, tetapi itu dibina dengan alatan-alatan moden. Tetapi kalau dilihat kepada seni bina susunan bongkah piramid tanpa simen, tanpa paku, hanya menyusun batu macam budak-budak main Lego, sampai hari ni tak runtuh. Kawan kita buat stadium kat Nganu, tak ada berapa hari runtuh. Dia buat piramid sampai sekarang tak runtuh-runtuh. Ribuan tahun. Bukan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang tak runtuh-runtuh. Anehnya, semua peninggalan kesan material ataupun kesan kebendaan ini adalah daripada golongan dan bangsa ataupun kaum yang telah dibinasakan oleh Allah. Samud dan Fir'aun adalah contoh yang Allah senaraikan dalam Al-Quran, golongan umat manusia yang telah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya dan tidak meninggalkan baka. Tak ada baka sampai hari ini. Saudara nak cari baka baka Samud, baka Fir'aun, saudara tak jumpa hari ini. Saya ni kira-kira rata jugalah berjalan seluruh dunia. Ke Eropah pernah pergi, ke negara-negara Arab pernah pergi, demikian juga ke negeri-negeri di sekitar Asia ini, termasuk di benua Rusia dan juga Australia. Ingat-ingat Amerika je tak pergi lagi. Sepanjang tempat saya pergi, saya akan tanya orang dekat situ, ada tak orang kampung ni waris Fir'aun? Ataupun dia letak nama anak dia Fir'aun? Setakat ni tak ada lagi. Saya tanya orang Rusia, sepanjang-panjang kamu hidup 50 tahun, umur dia 53 tahun. Sepanjang-panjang kamu hidup 50 tahun di bumi Rusia, kamu ada dengar tak rakyat Rusia ini kebelakangan ini nama dia Fir'aun? Ataupun dia ni adalah keturunan Fir'aun?
Semua pakat ngiling kepala mereka. Sebab orang tahu Fir'aun itu jahat. Fir'aun itu jahat. Fir'aun adalah maskot kepada kejahatan. Tak ada orang tak tahu kata Fir'aun tu tak jahat. Maaf, tak ada orang tak tahu kata Fir'aun tu jahat. Begitu. Semua setuju kata Fir'aun tu jahat. Buktinya, tak berani orang nak buh nama anak dia Fir'aun. Walaupun nama tu ada dalam Quran. Patutnya nama ada dalam Quran ni nama hak sahih lah. Pasal apa pun nama anak Fir'aun? Dalam Quran Tuhan sebut Fir'aun. Ada berani bubuh nama anak Fir'aun semata-mata kerana dalam Quran ada nama Fir'aun? Orang tak berani bubuh. Pasal apa? Semua orang tahu. Sejahil-jahil manusia, dia tahu kata Fir'aun tu jahat. Malah peropok sama peropok, dia balas sama dia. Dia kata mu ni jahat lebih pada Fir'aun, dia kata. Padahal dia sama-sama jahat dah. Dia kata ke kawan dia, mu ni jahat lebih pada Fir'aun. Maknanya dia tahu kata Fir'aun tu jahat. Cuma kawan ni jahat lagi pada Fir'aun. Tak ada orang respect dan tak ada orang sokong Fir'aun. Demikian juga Samud. Demikian juga Ad. Dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Akhir ayat tu Allah sebut, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Sebab mereka ini ada dua. Yang pertama, allazina taghaw fil bilad, mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Taghaw ni maknanya taghut. Bahasa mudah kita sebut taghut. Taghut artinya melampaui batas dari segi bahasa biasa. Literal peralihan bahasanya ialah melampaui batas. Ulama tafsir makna taghut ni, antaranya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan makna taghut sebagai turuqus syayatin, jalan yang dilalui oleh syaitan alaihi laknatullah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan makna taghut ialah kullu ma ubida ghairullah, semua perkara yang disembah selain daripada Allah. Kebanyakan ulama menafsirkan makna taghut ialah allati yatajawazul had, suatu yang melampaui batas. Yang melampaui batas agama, maknanya itu taghut. Dan kita diajar oleh Islam sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mesti menjauhkan taghut. Mesti menjauhkan taghut. An'budullah wajtanibut taghut. Ini kerja Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah datang pada kami telah bangkitkan pada setiap kalangan umat itu seorang rasul, di mana kerja rasul ini ialah mengajak manusia mengambilkan diri kepada Allah, dalam masa yang sama menjauhkan diri, mengajak manusia menjauhkan diri daripada taghut. Baik. Orang-orang ini, Fir'aun, Samud, Ad, antara sebab kenapa mereka dimurkai oleh Allah ialah kerana mereka melampau dalam negeri mereka. Sewaktu mereka memimpin, sewaktu mereka memerintah, sewaktu mereka membina tamadun, kepimpinan mereka, pemerintahan mereka dan tamadun yang mereka bina adalah untuk derhaka kepada Allah, untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allazina taghaw fil bilad, mereka telah melakukan perbuatan yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu, fa'aktsaru fihal fasad, dan mereka memperbanyakkan perbuatan-perbuatan mungkar, kekejian, kefasadan, kerosakan, kemusnahan, bukan saja pada manusia, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, binatang, struktur muka bumi dan macam-macam bentuk kerosakan mereka lakukan. Semata-mata kerana nak melunaskan runtunan nafsu tamak mereka. Semata-mata kerana nak memuaskan hati mereka sebagai manusia yang tak pernah kenyang, yang tak pernah puas dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah.
lalu mereka melakukan kerosakan. Mereka derhaka kepada Allah, mereka melakukan maksiat, mereka melakukan kemungkaran, dan akhirnya kemuncak penderhakaan mereka kepada Allah, mereka syirik dan mereka mengaku sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fasabba alaihim rabbuka sawta azab, lalu Allah memukul mereka dengan cemeti azab. Dengan satu pukulan azab yang begitu dahsyat, di mana Ad, Samud dan Fir'aun hancur sehancur-hancurnya, mati tak meninggal baka. Hancur. Tapi yang peliknya ialah kesan sejarah mereka masih utuh sampai hari ini. Bangsanya hancur, tapi materialnya masih wujud sampai hari ini. Berbeza dengan sejarah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi yang kita baca dalam sejarah menjadi sultan, menjadi raja yang memerintah bukan setakat manusia, bahkan jin, binatang. Berbeza dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga memerintah di bumi Madinah. Semua nabi-nabi yang taat kepada Allah, yang menjadi kekasih Allah, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintah dunia dengan segala kuasa yang ada kepada mereka. Tapi apabila mereka wafat, tak ada satu pun kesan material yang boleh kita jejak untuk kita banggakan hasil pemerintahan mereka. Kita pergi ke Madinah, kita nak cari parlimen yang dibina oleh Nabi, ada? Tak ada. Kita pergi ke Madinah, ke Mekah, nak cari satu rumah kediaman ataupun kubu tentera yang dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Yang ada kalau kita pergi Mekah, ada tak syarat tanda sikit kawasan maktabah untuk menandakan ataupun mengingatkan kita tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Jabal Maulud, dia tulis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat lahir Nabi di sebuah maktabah. Hari ni jadi maktabah. Hak tu je lah. Hak lain kita nak cari apa peninggalan Nabi, tak ada. Padahal Nabi ni adalah kekasih Allah. Nabi mati tak meninggal kesan. Fir'aun musuh Allah, tapi dia mati, dia tinggalkan piramid. Siapa orang pergi hari ni ke Mesir, antara tujuannya ialah nak pergi tengok piramid Fir'aun. Bukan nak pergi sangat Mesir, bukan ada apa pun Mesir, tapi pasal apa nak pergi juga, nak tengok piramid. 8 perkara ajaib di dunia. Siapa ada satu rombongan dia pergi ke Mesir, berdepan dengan piramid, Tok Syekh yang bawa ni, pemandu pelancong ni, ceritalah sejarah Fir'aun kepada anggota rombongan dia. Sebelum dia cerita panjang, pemandu pelancong tu kata, tuan-tuan, sekarang kita berada di kubur Fir'aun. Piramid depan kita ni adalah kubur Fir'aun. Zahirnya piramid, kat luar ni piramid, di dalam itu tersimpan mamia-mamia Fir'aun. Fir'aun ni bukan seekor, banyak. Fir'aun hak lawan Nabi Musa tu nama dia Ramses. Fir'aun tu nama dinasti dia, nama kerajaan. Fir'aun hak lawan Nabi Musa tu namanya Ramses III. Fir'aun tu banyak ekor dalam tu. Jadi dia kata ni kubur Fir'aun. Apabila pemandu pelancong sebut kubur Fir'aun, ada makcik anggota rombongan haikut tu, Al-Fatihah. Dia ingat macam pergi ziarah kubur Imam Syafi'i. Ini ada lagi seorang dua hak jenis warak tak tentu kalu. Al-Fatihah dia kata.
Kema habis orang lain. Mocik tahu tak ni kubur Fir'aun. Ha, kubur lah kita ucap teh. Dak Fir'aun ni musuh Allah. Apa dak kabur awal. Dia marah ke pemandu pelancong, tak beritahu awal ke dia. Baik saudara yang dihormati sekalian, antara hikmahnya ialah nak supaya kita tahu bagaimana akibat orang yang menentang agama Allah. Fir'aun ni sejarah dia hebat. Samud begitu juga, Ad begitu juga, hebat. Bukti hebat, kita boleh tengok kesan peninggalan dia. Kalau tidak ada kesan peninggalan tu, mungkin orang tak percaya, kita kata hebat. Kita kata Fir'aun hebat, hebat mana? Tak ada bukti. Tapi kalau kita kata Fir'aun hebat, bukti hebat, tengok Fir'aun ini. Tengok piramid ini. Hebat, tersergam, tegak sampai hari ini. Hebatnya Fir'aun. Tapi itulah bangsa yang telah dihancurkan oleh Allah. Walaupun dia hebat, walaupun dia mengaku Tuhan, oleh kerana dia derhaka kepada Allah, dia lawan Islam, dia lawan Nabi, Allah telah menghancurkannya. Tujuannya ialah untuk menghadirkan rasa insaf. Setara Fir'aun yang begitu hebat, apabila lawan Allah, Allah boleh binasakan. Ini kan pulak kita. Ini kan pulak kita. Apabila kita derhaka kepada Allah, min babil aula, terlebih layaklah, terlebih wajarlah, terlebih teruklah maknanya akibat yang bakal kita terima. Itu makna dia. Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan. Hebat tak hebat Fir'aun ni? Dia tak pernah sakit kecuali 2 kali je. Kalau ikut sejarah dia, 2 kali je dia sakit. Kita ni kakak sakit. Tak. Minggu lepas telah semua. Hari ni demam kura. Bulan lepas sakit kepala. Hari ni kena gaul. Macam-macam pasal kita ni. Sakit sama. Fir'aun sepanjang-panjang usia dia, 2 kali je dia sakit. Kali yang pertama, sewaktu dia pegang Nabi Musa. Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibu dia, telah ditemui oleh isteri Fir'aun Asyah. Dan dia balik Nabi Musa tu masuk dalam istana. Waktu itu undang-undang yang dikemukakan ataupun undang-undang yang telah diwartakan ialah mana-mana anak lelaki mesti dibunuh. Tanpa bicara, mandatori. Jumpa anak lelaki, bunuh. Itu akta yang telah diluluskan di Parlimen Fir'aun alaihi la'natullah. Tiba-tiba isteri Fir'aun sendiri wak balik budak lelaki. Terkejut Fir'aun, dia wak keluar pedang, dia nak bunuh budak tu. Isteri dia kata, alah abang, kita dah lah tak ada anak. Dah jumpa anak free gini nak bunuh juga. Alangkah kalau kita buat anak angkat. Dia bodek suami dia. Hebat-hebat Fir'aun, dia kalah dengan bini dia. Ni biasa penyakit orang besar. Penyakit takut bini. Bini dia pujuk, akhir sekali terima. Terimalah Nabi Musa buat anak angkat. Tapi peringkat awalnya dia tak puas hati nak bunuh juga. Asia kata, bunuh buat apa budak ni? Budak dia tak erti apa lagi. Bukti dia tak erti apa, kita buat test. Kita buat eksperimen. Kita letak buah kurma dengan letak bara api depan dia. Dia ambil hak mana? Kalau dia ambil bara api, sah budak ni tak erti apa lagi. Tapi kalau dia ambil buah kurma, maknanya cerdik dah. Jadi kalau nak bunuh padahlah. Kalau awal-awal kecil lagu ni pun cerdik dah. Tak ada 3 kali pilihan raya, jatuh kursi Fir'aun. Jaga molek. Jadi dia kena tengok. Dia buat eksperimen itu. Letaklah bara api dengan buah kurma depan Nabi Musa. Nabi Musa kecil lagi. Nabi Musa ni dia Nabi. Walaupun dia kecil, dia Nabi. Memang tangan dia tu nak pergi ambil buah kurma. Bodoh apa pergi ambil bara api? Panah. Dia nak pergi ambil buah kurma.
Tapi malaikat telah menyelamatkan dia. Tepih tangan Nabi Musa ni, dia ambil buah apa ni, bara api, buah mulut sampai melecur lidah Nabi Musa. Itu yang akhirnya Nabi Musa selalu membacakan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa untuk Allah buka simpulan lidah yang kesak, yang tela kerana akibat cedera makan bara api. Nabi Musa ni tela sampai tua, dan diambil adik dia Nabi Harun sebagai juru cakap untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Baik, rekah ceritanya. Apabila dah ambil bara api, Asia kata, akan tengok tu, tak cerdik lagi budak ni. Sebab tu dia ambil bara api. Okey, Firaun kata dulu ujian. Dia pun ambil Nabi Musa, dia pegang. Wa anakah, dodoi anak wa anakah dia. Tapi Nabi Musa ni, walaupun dia kecil, dia tahu yang pegang dia tu ialah bapak teruk sedunia, Firaun alaihi laknatullah. Nabi Musa tak sedar dah. Tak sedar dah. Akhirnya dia senjah janggut Firaun. Dia pegang janggut Firaun, dia senjah. Cabut sorak, demam seminggu. Ni bisa Nabi Musa ni. Bisa Nabi Musa ni. Seminggu Firaun demam. Cabut janggut dia sorak. Itu kali pertama Firaun sakit. Lepas kena senjah janggut tu, dia nak bunuh Nabi Musa ni. Nak bunuh Nabi Musa. Tengok, kecil cabut janggut aku dah. Besar sikit lagi habis aku dia cabut ke dia. Ni marah Nabi Musa. Marah Firaun. Tapi Asia duk pujuk selamat. Saya nak ceritanya kali pertama dia sakit. Kali kedua sewaktu istana dia diserang oleh katak puru. Katak puru mari serang penuh dalam istana Firaun. Siapa tak boleh tidur malam? Tak tidur malam. Akhir sekali sakit kepala, naik darah tinggi lah, lebih kurang gitulah. Tapi tak disahkan oleh mana-mana doktor. Comanya dia serabut sebab penuh dengan katak puru dalam istana dia. Dan akhir sekali hak ketiganya, setengah riwayat dia tambah lagi, dia ketiga waktu nak mati itulah. Waktu nak mati, waktu dia kejar Nabi Musa di Laut Merah. Akhirnya laut yang asalnya telah dibelah dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Sewaktu Firaun turut melalui jalan yang sama, Nabi Musa pukul kali kedua daripada seberang laut. Akhirnya laut itu bercantum dan menenggelamkan sebahagian besar tentera-tentera Firaun, termasuk Firaun sekali mati lemah dalam tu. Itulah sejarah manusia hak mengaku Tuhan mati lemah, tak pandai berenang. Tuhan apa gitu? Berenang pun tak pandai. Mati lemah. Baik, saya nak sebut ketiga-tiga ni, Firaun dan Samud adalah bangsa yang bertamadun, bangsa yang hebat, teknologi tinggi, tetapi mereka derhaka kepada Allah dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Saudara, pengajarannya ialah, kalau kita hari ini juga dengan hanya sedikit kebendaan yang kita miliki, kekayaan, tamadun yang kita bina pada hari ini, menjadikan kita derhaka kepada Allah, tidak mustahil kita juga akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana Allah telah membinasakan 'Ad dan Samud. Sebagaimana Allah telah membinasakan Firaun alaihi laknatullah. Sebab itulah kebaikan kita di dunia dan di akhirat bukan bergantung kepada sejauh mana keupayaan kita membangunkan material, tetapi ialah sejauh mana kita mampu untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kebendaan, tetapi nabi-nabi ini menjadi sanjungan umat manusia di sepanjang zaman. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara tahu, antara fakta penting yang perlu kita kena tahu ialah nama yang paling banyak digunakan di atas muka bumi ialah nama Muhammad. Nama yang paling banyak digunakan atas muka bumi ialah Muhammad. Firaun tak ada seorang pakai. Tapi Nabi kita Muhammad, nama dia Muhammad tu yang paling banyak digunakan. Kalau saudara pergi ke negara Arab,
Saya ingat lebih separuh rakyat di negara Arab tu bubuh Muhammad belaka nama dia. Buh Muhammad, Abu Muhammad, Ibn Muhammad, Muhammad, macam-macam pasal. Semua nama Muhammad belaka. Dan dia panggil pun comel Muhammad. Melayu ni bubuh je nama Muhammad, nyodah je panggil Mamak, begitu je. Patutnya nama comel-comel tu jangan panggil Mamak, jangan panggil Mak, panggil nama penuh. Muhammad dengan makna terpuji. Mamak makna mati. Mak mati. Tu. Nama sahabat saya seorang nama Muhammad Abdullah. Maaf, nama dia Mak Dolah, nama dia. Mak Dolah. Pergi ngaji sekali Mesir. Masuk dalam kelas dia tulis atas buku tulis tu Mak Dolah. Tulis kod Arab, tulis kod Jawi. Mi alif te mak Dolah dawa lam te marbutah. Dolah. Okay, lepas tulis lagi atas buku, pensyarah raih buku, lepas tu dia nak bagi semula dia panggil ikut nama buku. Mata Daulah dia panggil. Dia panggil Mata Daulah. Kejut habis orang. Pensyarah kata tukar namamu ni apa? Nama gini tak comel. Nama Muhammad Abdullah. Baru tu. Memang asal Mak Dolah tu Muhammad Abdullah. Tapi orang Melayu dia pergi bahan Mak Dolah begitu je. Saudara yang dihormati sekalian, nama Muhammad adalah nama yang paling banyak, terpuji. Walaupun materialnya tak ditinggalkan kepada kita. Nabi tinggal apa pada kita? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu hanya dua perkara, kata Nabi. Nabi tinggal dua perkara je, yang kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnahku. Nabi tak tinggal dirham, Nabi tak tinggal dinar, Nabi tak tinggal harta kekayaan untuk diwarisi. Malah waris dia pun bukan di kalangan anak beranak. Nabi tak sebut anak beranak sebagai waris. Nabi sebut ulama, orang yang berilmu, yang mewarisi ilmu Al-Quran, yang mewarisi ilmu hadis. Itulah waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang alim tentang kitab Allah, alim tentang sunnah Rasulullah, maka itulah menjadi pewaris kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi hanya meninggalkan ilmu. Nabi meninggalkan Quran, Nabi meninggalkan hadis. Nabi tak tinggal duit untuk diwariskan harta pusakanya oleh anak beranak. Nabi tak tinggal duit. Jadi pewaris Nabi ialah mereka yang mendalami ilmu agama. Jadi saudara yang dihormati sekalian, saya bawa topik ni malam ni ialah nak beritahu kepada kita, boleh kita hidup di atas dunia, boleh kita membangun kehidupan kita di atas muka bumi dengan peradabannya, dengan tamadunnya, dengan kekayaannya, kesenangannya, kemewahannya, tetapi pastikan jangan sampai peradaban tamadun yang kita bina membawa kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kelak kalau kita derhaka kepada Allah, walau hebat mana pun peninggalan kita, tamadun dan peradaban yang kita bina, kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, marilah sama-sama kita menjadi seorang muslim yang menghidupkan ilmu Quran dan hadis ini sebagai satu peradaban spiritual, peradaban ruhiyah yang saya tengok akhir-akhir ini makin ditinggalkan oleh umat Islam. Umat Islam lebih memburu harta benda dunia. Sebab tu saya boleh tengok ada orang cari dunia sampai lupa nak semayang. Ada orang cari dunia sampai lupa nak mengaji. Siang kerja di pejabat, malam buka gerai pula di pasar malam.
Siang malam bekerja cari duit. Tak sempat nak mengaji. Tak ada. Nak berjemaah. Tak sempat. Nak baca kitab, nak mengaji, nak semayang, bang pun tak sempat. Sibuk cari dunia. Itu biasa sangat kita jumpa. Jarang kita jumpa orang yang sibuk dengan akhirat. Semayang je, berjemaah, ngaji, sampai terlupa nak cari dunia, sampai terlupa nak kerja. Tu tak ada lagi setakat ni. Duduk dalam surau tak keluar-keluar, semayang, puasa. Kita tanya dia, daripada tadi lagi kamu tak nak kerja ke? Allah, terlupa nak pergi kerja. Ada tak? Tak ada lagi tak setakat ni. Tak ada lagi, terlupa nak pergi kerja, ataupun terlupa nak cari makan, kerana sibuk dan masyghulnya dengan kerja-kerja mengabdikan diri kepada Allah. Tak ada lagi waktu. Hak ramanya sibuk dengan dunia, nak bina kehidupan sampai lupa akhirat. Justru itu kita beri peringatan. Kita beri peringatan. Tidak salah. Tidak salah nak cari dunia. Tapi lepas pada tu, pastikan tugas kita, pengabdian diri kita kepada Allah dapat diselesaikan dengan baik, dapat ditunaikan dengan baik. Baru kita boleh bina masyarakat yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masyarakat kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Impian kita ialah baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang maju, negeri yang membangun, dalam masa yang sama mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maknanya negeri kita bangunan mencakar langit, tetapi di celah-celah pembangunan itu penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan yang akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari saudara, tanggungjawab kita lah mengisi kekosongan ini, mengisi kelampangan ini. Mudah-mudahan Allah merestui pertemuan kita pada malam ini. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.